Alhamdulillah sempena masih ada Sawal. Kami dari Omar dan Dada mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berangkat ke Tanjung Pinang pula. Kita sekarang daripada mana? Punggol Ferry Terminal ya, Batam. Kita ada urusan di tempat rumah Cahaya Safah di Tanjung Pinang. Kerja amal kita di situ pula hari ini. Selamat menonton semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dan jangan lupa subscribe, share, komen dan like. Terasi, sambal terasi. Ni sambal terasi, ayam berempah, ulam raja. Tak tahu di sini apa? Ulam raja tu. Ulam raja. Ini permaisuri, ni raja. Hai, kita dah sampai sini ke Tanjung Pinang. Ini pasar apa namanya? Pasar Bestari, Bintan Center. Bintan Center. Jadi hari ini kita nak beli kebutuhan yang keperluan untuk kita masak esok. InsyaAllah. Ya?
Okey. Sekarang kita dah tiba di Yayasan Rumah Cahaya Safa. Jangkanya hari ini kita nak masak ikan tongkol. Tapi pengurusnya pancing-pancing tak dapat ikan tongkol. Jadi tak jadilah biryani tongkol. Kita masak biryani daging hari ini ya. Support kami. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Terima kasih. Sekian. Kita rebus dulu beras. Siapkan dengan pas kawan. Ni kalau ada apa-apa apa dulu? Daun bay leaf, lemon, minyak sapi, garam. Sekarang sambil tunggu nasi airnya mendidih, kita masak dagingnya dulu ya, daging biryani. Kita masukkan minyak sapi. Okey, sekarang minyak dah panas, dah masuk. Pak sekawan, kita goreng bawang. Sementara nak tunggu beras, air beras tu mendidih, kita nak rebus beras. Kita masak daging biryani dulu. Okey. Bawang dah layu. Dah sampai tahap yang kita hendak. Masukkan tomato. Kita ada garam masala, kita ada kunyit. Kita nak tumiskan ini yang tadi tu, yang 4 bahan. Masukkan semua. Ini sekejap. Okey, kita masukkan daging sekali. Kita masak kasih daging dia semua sebati. Dia dah mendidih. Daging dia je. Daging ni kita nak kena tunggu sekejap. Okay, sekarang kita masukkan beras. Kita masak berasnya hingga dia nak dekat masak dalam 80 atau 90% pun boleh. Masak sekejap. Ya. Ini. Pegang. Okey. Dah. Okay, kita tunggu beras dia 90% masak. Nasi dah 90% masak dah. Okay, sekarang kita damkan alam. Ini yang ketiga nasinya. Bawang goreng. Kismis. Dadah, ini layer yang keberapa?
Ni dah yang ketiga, nak masuk yang ketiga. Nak masuk yang ketiga layer Ya. Ini lapisan yang ketiga. Hai. Yang penghabisan. Last. Layer yang penghabisan. Okey, InsyaAllah nasi ni, daging biryani dia semua Allah kasih sedap. Mudah-mudahan ya. Doakan biryani kita menjadi. Pasal apa? Kita siapkan dari subuh. Tapi kalau sedap nanti jangan makan gelojoh-gelojoh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak goreng sayur. Kita taruh minyak sikit. Sebelum kita nak goreng sayur, kita goreng telur dulu. Bismillah. Kita bikin macam scramble. Ni telurnya yang kita goreng seperti ini. Sekarang kita masukkan bawang putih. Okey, sekarang bawang merah. Masukkan daun kari dan cili hijau. Biarkan layu. Masukkan carrot. Goreng. Kita kasih dia ratakan. Garam secukup rasa je. Jangan terlalu masin lah. Lepas tu kita masukkan kubis. Dia. Lepas tu kita tutup sekejap. Kalau kelihatan seperti macam tak berseri kan sayur saya taruhkan kunyit sikit lah. Biar kasih cantik dia. Okey? Okey, sayur kita dah masak. Saya akan taruh telur. Sekarang saya taruh telur. Wow. Okey. Mari kita tengok nasi. Wow. Alhamdulillah. Okey, sekarang sudah tamat. Sudah, kita dah masak semua. Sekarang waktu kita bungkus untuk diagihkan untuk orang-orang yang memerlukan ya. Ya. Siapa seperti yang orang-orang yang betul-betul orang susah lah ya. Dan juga nanti kita akan dikendurikan juga sebentarnya sebelum asar. Sesudah asar. Sesudah asar kita akan kenduri ya. Terima kasih semua kerana support kita. Okey.
Tengok berapa bungkus yang kita dapat, nanti kita kasih yang mana yang memerlukan. Assalamualaikum. Hari ini bertepatan hari Isnin 28 hari bulan April. Alhamdulillah pekerjaan kerja amal kami yang diserahkan oleh penderma-penderma dari Singapura telah kami laksanakan. Ini adalah belen daripada duit penderma-penderma dari Singapura. Alhamdulillah ada tak bisa kami ucapkan Alhamdulillah, tapi adalah sedikit lagi untuk kami serahkan kepada Rumah Cahaya Safa yang berada di Tanjung Pinang. Puji syukur pada Allah kami panjatkan atas supportnya penderma-penderma Singapura. Ini saya serahkan kepada pengurus Yayasan Cahaya Safa. Terima kasih Pak Aidin. Saya terima sumbangan pendermanya dari yang telah memberikan kepada kami. Terima kasih dan sampai Jumpa di episod selanjutnya.